Nak kebahagiaan, ketenangan hidup, kebahagiaan kedamaian bersama dengan anak-anak dalam keluarga, cari redha mak dengan redha ayah. Takkan nak kena cari redha depa ustaz. Allah sumpah dalam Quran, Nabi sumpah dalam hadis, sekalipun kamu adalah manusia yang paling banyak beribadat di atas muka bumi Allah, tapi kalau kamu berseteru dengan ibu dan ayah kamu, seluruh ibadat kamu tidak dipandang oleh Allah Azza wa Jal. Bila Nabi kata ridha Rabb, apa maksud ridha Rabb? Redha Allah fi ridhal walidain, tertakluk kepada redha ibu dan ayah kamu. Ustaz nak kena tengok tak mak ayah dia ni jenis semayang ke tak tengok. Ingat nah, Tuhan tak tengok mak tu jenis suatu aurat ke, mak tu jenis tak semayang ke. Allah nak tengok ketaatan kita. Selama mana mak dengan ayah tak suruh buat benda yang melanggar syariat,